Okey, kita nak buat satu tutorial macam mana cara kita nak submit untuk akaun untuk kita submit daripada cuba kekalkan nombor lama, okey, dengan menggunakan app Tunwau 250. Sekarang ni dah mudah. Kita nampak sistem dalam Tunwau dah upgrade. So, kita terus pergi kepada BIS, okey, akaun dah login, okey. Kemudian kita pergi terus kepada BIS. Tengok dekat sini, dia ada tulis sini port in special. So, kita klik je saja port in special ni. So, kita submit dia untuk kita masukkan nombor yang kita nak kekalkan daripada mana-mana telco. Kalau kita klik dekat sini, dia akan keluar senarai jenis telco yang kita dah guna untuk kita pergi kepada Tunwau. Okey, contohlah member saya ni dia nak gunakan untuk kekalkan nombor Celcom dia kepada Tunwau. So, kita try submit lah. So, step dia sangat mudah. Okey. Celcom, saya masukkan nombor dia dulu. Okey. Saya masukkan nombor dia 013. Sekejap. 632 2415. So, kita perlu scan barcode dia. Scan barcode ni, ambil scan barcode daripada belakang kad tu lah. Okey. Ada 12 nombor siri tu, kita kena scan lah. Alright. So, kita scan lah. Kita guna scan lagi mudah. Okay, ni sudah scan. So, SIM card dia ni memang dah SIM card lindungi BIS. Alright. So, kita masukkan PUK number. Okay. PUK number. Okay, next. Alright. Sudah berjaya. Okay, baik. Dah masuk PUK number. So, kita kena masukkan ID promoter. Okay. ID promoter ni penting. Sebab kita nak tahu dia nak masuk di bawah link siapa. Okey. 242 69. Okey, dia akan keluar macam tu. Alright, Azman bin Muhammad. Saya try cuba submit tengok. Okey, tak boleh ini ada something wrong, kemungkinan okey. So kemungkinan dia melebihi, dia mengguna sebanyak 5, mungkin pula berjadi macam itulah. Okey. Tapi ini kaedah ada cara sebenarnya untuk kita buat submit kekalkan nombor lama.